Assalamualaikum. Okay, hari ni aku nak bawa korang pergi tengok kebun durian tu hari tu lah. Pasal itu hari dia dah berbuah, tapi belum masak lagi. Okay, hari ni selepas lebih kurang dalam 2 minggu lebih lah aku tak balik kampung ni, aku balik. Jom kita tengok dah masak ke belum. Jom geng, layan. Okey geng, macam biasalah jalan masuk ni, jalan kebun, biasalah Batu Kikir ni kan. Jalan masuk ni pun dah lebih kurang dalam 8km ke 10km lebih kurang. Okey, kenderaan yang aku naik sekarang ni, biasalah geng, kenderaan bos aku, Kia Sorento geng. Kalau tak ada kereta ni pun aku susah juga. Pasal yelah, kereta ni je yang ada 4 wheel. Kalau nak mengharapkan kenderaan lain kan, macam takkan lah nak bawa kereta Myvi ke kan kat sini kan. Susah juga nak di bukit ni, jalan kebun je gini kan. Kira kenderaan ni Sorento ni memang kira padu jugalah, walaupun dia 7 seater kan. 7 seater pun dia ni enjin 2.2 diesel turbo kan geng. Ada 4 wheel sekali. Memang padu lah demi pergi dia. Okay, kasih buka pagar dulu. Ini pagar pun kalau tak ada pun dah beli M2 ni nanti ni kalau tak pasang. Dah macam rally kereta ni. Tapi sini memang orang tak ada bidik lah. Semua ada bodian kan. Kau cakap rendah-rendahnya buah dia. Tu. Tu. Ni lagi. Orang dah ambil, orang dah ambil. Ni lagi. Ni lagi. Bawah lagi. Belum, ni bau ke ni? Wow, wow. Ada hasil, ada hasil. Ada sikit lah. Oh. Dua. Bawah lagi. Banyak. Atuk duduk je lah situ. Duduk tamu ni. Sana je. Okey, ini tempat air pergi. Pokok-pokok yang tepi pagar semua ni pokoknya rendang. Buahnya pun rendah-rendah semua. Tapi itulah masalahnya, tupai lah geng. Dia memang pandai, memang lincah lah. Dia dulu yang sebat dulu kan. Dia pun pandai juga memilih sebenarnya mana yang dah masak dulu kan. Dia tebuk.
Besar Ada ni. Okey geng, dapat juga geng 2 biji pokok yang belah hujung sekali ni kan. Alhamdulillah lah rezeki kan. Dua. Dah dimakan. Banyak dah. Okey, alhamdulillah jadilah geng Ada juga hasil hari ni kan. Okay, jom kita kira berapa biji semua sekali ni. Ye, do tin chat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 juga. Tapi kecil-kecil lah. Okay geng, hasil tangkapan semuanya ada 13 biji. Sebenarnya semalam saudara aku daripada Batam pun dah cari dah kat sini. Jom cakap pun pagi-pagi pun dia orang dapat 13 biji. Tapi besar-besar lah semua. Aku pula ni lagi sama juga, tapi kecil sikit lah. Okey lah geng, rezeki kan. Jom kita balik geng. Aku rasa makan dekat rumah lah lagi bagus, lagi selesa. Pasal kat sini banyak nyamuk lah geng. Ni kau tengok, aku punya bos bawa aku pusing-pusing dekat kebun ni Kebun ni sebenarnya dia ni macam dekat kawasan bukit tau. Dia berlereng bukit. Jadi kau tengok, kereta ni dia boleh bawa dekat lereng bukit. Bawa 5 orang lagi. Selamba je kan. Betapa padunya kereta ni kan. Dan nak balik ni ada lagi rezeki. Jatuh lagi sebiji 2. Ni nama dia rezeki geng. Rezeki pagi hari. Okay, kau tengok ni geng, dia panjat bukit ni memang tak ada rasa lah. Memang feel dia ni macam naik sebuah Hilux tau. Hilux yang ada 7-seater. Lebih kurang macam gitulah. Tapi Hilux tak ada 7-seater lah geng Yang ada cuma Pajero Sport je lah yang ada kan. Lebih kurang macam gitulah feel dia. Okay geng, jom layan lagi geng. Dah tak nak berhenti. Tak nak makan ni kan? Tak nak lah, balik lah. Masing-masing semua ajak balik. Jomlah kita balik. Makan dekat rumah lagi bagus lah kan. Kat sini tak ada nyamuk. Okey geng, sebelum balik tutup pagar dulu Jangan tak tutup pagar ni. Pagar ni pula kalau siapa-siapa yang masuk kan, dah masuk memang tak ada keluar ni, memang gelap mata. Ni dah tahu mandam semua ni kan. Nampak pagar ni macam gini je.
Okey, buah-buah durian ni mana yang baru gugur pagi ni dia punya rasa dia memang lain lah daripada yang kita simpan peram 2-3 hari kan. Memang tak sama lah. Dia punya manis dia tu. Kalau dah peram 2-3 hari tu, dia punya pure dia tu dah lari sikit lah. Kalau korang ada berpeluang dapat pergi ke dusun macam gini kan, lebih baik korang carilah dusun macam gini kan, daripada korang pergi beli dekat buah-buah yang tepi jalan tu kan. Kalau yelah, kalau berpeluang kan. Ok geng, rasanya video aku sampai setakat ni je lah geng. Terima kasih lah geng sebab menonton. Kalau korang suka video ni macam gini kan, harap-harap jangan lupa lah geng, tekan like, subscribe aku punya video ni kan. Dan aktifkanlah, tekan-tekan lonceng tu supaya tak terlepas video-video perjalanan aku yang lain seterusnya tu kan. Jumpa lagi lah geng dalam video-video yang akan datang. Ok geng, jangan lupa geng, subscribe geng. Assalamualaikum.